digital memperkasa pendidikan negara. Dalam dunia yang semakin maju, teknologi memainkan peranan besar dalam pembelajaran. Jom kita saksikan bagaimana bahan digital mengubah cara kita belajar. Dulu, pembelajaran bergantung sepenuhnya pada buku teks dan kaedah tradisional. Pelajar sering menghadapi kesukaran memahami konsep yang abstrak dan guru juga terhad kepada sumber fizikal yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Firas. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan Islam. Okey, siapa tahu surah Al-Asr ada berapa ayat? Berapa? 3. Okey, surah Al-Asr menceritakan pasal masa. Dan dengan bahan digital seperti e-buku, video interaktif dan gamifikasi dalam pendidikan, pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah difahami. Dengan hanya satu klik, pelajar boleh mengakses maklumat dengan lebih cepat dan visual yang lebih jelas membantu mereka memahami sesuatu topik dengan lebih baik. okey, hari ini kita akan belajar pasal surah Saf. Saya baca semua ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Semua boleh tengok PC masing-masing. Kita akan belajar pasal quiz for huruf. Ramai guru kini menggunakan bahan digital dalam pengajaran mereka. Mari kita lihat pendapat mereka. Baiklah, melalui penggunaan bahan sumber digital menjadikan pembelajaran saya dalam kelas lebih interaktif untuk melaksanakan bersama student dan student juga adalah lebih kreatif dan juga seronok untuk melaksanakan aktiviti PDP dalam kelas. Suka menggunakan aplikasi pembelajaran kerana ia membuatkan saya lebih mudah faham dan boleh belajar pada bila-bila masa. Dengan bahan digital, pendidikan kini lebih eksklusif, menyeronokkan dan berkesan. Sebagai pelajar dan pendidik, kita harus memanfaatkan teknologi ini untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang. Jom kita bersama membina masa depan pendidikan yang lebih gemilang. Sekian daripada saya, Tasnim, Murtawan Cilik, TVPSS SK Juara. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.